Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akademis bin Muhammad Syukri daripada kelas 5 Ikram, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Duri. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang novel yang saya baca secara dalam talian, iaitu novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Khalid. Novel ini mengangkat kisah seorang tokoh pejuang tanah air, iaitu Adnan bin Saidi atau lebih dikenali sebagai Lieutenant Adnan. Beliau merupakan salah seorang anggota Regimen Askar Melayu Diraja. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang berani, berdisiplin dan sangat mencintai negara. Sejak kecil, Adnan sudah menunjukkan sifat kepimpinan. Setelah tamat persekolahannya, beliau menyertai tentera dan berkhidmat dengan cemerlang sehingga dinaikkan pangkat menjadi seorang Lieutenant. Kemuncak perjuangannya bermula ketika tentera Jepun menyerang tanah Melayu dalam Perang Dunia Kedua. Lieutenant Adnan ditugaskan untuk mempertahankan kawasan strategik Bukit Candu di Singapura bersama pasukannya, iaitu Platoon Ketiga Kompani C. Walaupun mereka kekurangan senjata dan anggota, Lieutenant Adnan tetap berjuang bermati-matian. Beliau menolak untuk menyerah kalah, malah terus melawan sehingga ke titisan darah yang terakhir. Akhirnya, beliau ditawan dan disiksa dengan kejam oleh tentera Jepun. Namun begitu, semangat juang dan keberaniannya kekal abadi dalam sejarah negara. Lieutenant Adnan menjadi lambang kepahlawanan, patriotisme dan semangat cinta akan tanah air yang perlu dijadikan contoh oleh generasi muda pada hari ini. Pengajaran yang boleh saya beri tentang novel tersebut ialah kita mestilah berani dalam berjuang dan untuk mempertahankan tanah air, kerana ianya merupakan satu nilai murni yang sangat penting dalam diri setiap rakyat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.